Semalam saya dengar live Azri Walter dan banyak mindset shift yang saya dapat daripada dia. Cuma saya nak kongsikan satu benda yang bila saya dengar tu dia macam, aha, tak terfikir. Jadi siapa yang macam saya masuk TikTok just untuk tengok live je. Dan dua orang je yang saya akan tengok live, Azri Walter dengan seorang lagi, rahsia mungkin next time. Dia cakap semalam yang orang yang tak suka kita tak jahat guys. Orang yang tak suka kita, dia tak pandai nak menterjemahkan perkataan yang sebenarnya dia tak sama dengan kita. Tidak ada persamaan. So boleh jadi kita kawan baik di tempat kerja ataupun di sekolah ataupun di universiti. Tapi apabila kita dah mula bertukar kerja, mula bertukar tangga gaji, dia dah jadi tak persamaan. Yang jadi kawan baik tu dah jadi kawan yang cakap belakang. Sama juga konsep dengan orang yang tak suka kita. Jangan kita chop dia terus yang dia adalah orang jahat. Orang macam jahat sangat lah. Dia just tidak ada persamaan dengan kita. So once dah tak sama, kita akan rasa, tak tahu, mungkin perasaan insecure, mungkin perasaan tak puas hati, dengki. So it's not about them, it's about us untuk kita tak terlalu ambil dalam hati yang mereka ni macam ada niat jahat pada kita. So macam dekat social media kan, kadang kita berbalas komen, kita memberikan pendapat dan orang tu tiba-tiba bash kita disebabkan dia tak setuju je dengan pendapat kita. Dia tak kenal pun kita, dia tak pernah jumpa pun kita, tapi hanya disebabkan tidak bersetuju dengan pendapat kita, kita akan cop dia sebagai hater dan dia rasa dia benci kita dan kita rasa dia jahat, tapi sebenarnya tak. It's just that kita tidak ada persamaan dalam pendapat tersebut. Dalam hal lain, mungkin kita ada persamaan, cuma belum jumpa titik temu. Jadi, that's a good mindset shift. Macam korang, apa lagi yang korang belajar daripada Azri Walter?